Lelaki berpura-pura menghidap asma dalam kapal terbang. Selepas mendapat persetujuan pengganas, dia berjaya ke kelas perniagaan atas nama mendapatkan ubat. Kemudian dia cepat-cepat mengeluarkan beg pakaiannya. Selepas membukanya, saya dapati memang ada kotak kata laluan di dalamnya. Dan tujuannya adalah untuk mencuri. Berlian di dalam hilang. Menghadapi pertanyaan daripada pengganas, Jake berbohong bahawa ia adalah hadiah untuk ibunya. Jake ditendang kembali ke kelas ekonomi selepas dibelasah oleh Fatih. Dan rancangan kecuriannya juga terpaksa diganggu. Tunggu sehingga kapal terbang hendak terbang ke lapangan terbang. Perompak datang ke kokpit sekali lagi untuk menghubungi tanah. Biarkan mereka mendapatkan sendiri helikopter. Jika tidak, semua penumpang dalam pesawat itu akan dikebumikan bersama mereka. Dan semasa mereka sedang berunding, Jake cepat-cepat datang ke kelas perniagaan dengan senyap lagi. Tunggu sehingga anda membuka kotak kata laluan. Dia cepat-cepat mengeluarkan berlian di dalamnya. Kemudian cepat-cepat tarik keluar kad telefon bimbit di dalamnya. Masukkan ke dalam telefon bimbit berlian palsu yang anda sediakan terlebih dahulu. Tetapi apabila semuanya selesai, melihat kelakuan Jake yang pelik, perompak itu memintanya membuka beg itu dengan cepat. Lihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Melihat diriku diacukan pistol, Jake tidak mempunyai pilihan selain merekrutnya. Bimbang rancangan itu terbongkar, Jake segera memulakan pergelutan dengan perompak itu. Semasa pertarungan, dia mengambil kesempatan itu dengan pantas menendang berlian itu ke tepi. Namun, bunyi pergaduhan masih menarik perhatian dua perompak yang lain. Dan kemudian, Marshal Udara akhirnya melepaskan diri dari sekatan di tangannya. Ambil kesempatan daripada perompak yang tidak menghiraukan, dia bergegas ke kelas perniagaan. Selepas mengambil pistol yang dijatuhkan perompak itu ke atas tanah, saya mendengar pramugari berkata begini, semua orang akhirnya menarik nafas lega. Namun, apabila dia datang ke tandas mencari Jake, tetapi tiba-tiba saya mendapati dengan ngeri saya, tubuh Jake kini diikat dengan bom. Pesawat itu kebetulan mendarat di lapangan terbang ketika ini. Pramugari itu pantas membuka pintu kabin. Biar semua penumpang keluar dulu. Pesawat itu meninggalkan ruang yang cukup untuk pakar pemusnah bom. Saya tidak pernah menyangka ini bom palsu. Dan Jake akhirnya mendapat hajatnya dan mencuri telefon berlian itu. Selepas turun dari kapal terbang, dia segera menyerahkan berlian itu kepada Setiausaha Menteri. Tetapi pada masa ini, polis tiba-tiba dan dengan ngeri mendapati perkara itu. Tiada mayat di dalam pesawat. Dua perompak maut oleh polis udara tiba-tiba hilang tanpa jejak. Mendengar berita sebegitu, Sheriff Dunton, dia segera mengarahkan terminal itu dikepung. Agaknya, perompak itu pasti antara penumpang. Sarjan itu menjerit kepada Marshal Udara, nak tanya sebab. Tetapi apa yang tidak disangka oleh sesiapa pun ialah itu. Marshal Udara rupa-rupanya pakcik ini yang tidak sedarkan diri. Saya patut mengadu rampasan. Yang saya fikir perlumbaan belum datang. Saya tidak memberi wang jenis tidak tuan. Ini mengejutkan semua orang. Memandangkan orang yang tidak sedarkan diri ini adalah Marshal Udara. Jadi ke mana